Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni 20 hari bulan. Kita punya Asian Campbell baru beroperasi hari ni. Lepas memory card dia rosak. So first job dekat dengan rumah je ni. RM31.5. Dekat sangat dengan rumah, hantar pun dekat. Terslide lah. Kalau ikutkan saya tak nak ambil job yang harga macam ni. Biasanya saya nak ambil yang 50 ke atas lah. Tapi sebab dekat sangat, kita slide je lah. Alright. So ni barang hardware rasanya ni. Okay guys, jarak daripada rumah saya nak pergi ke tempat ni lebih kurang 6 minit lah. Alright. So kalau ikutkan job macam ni, tak payah ambil sebenarnya. Ni kira warm up lah. Warm up panas enjin. Aduh yai. Bagi siapa pemula yang harga RM30 ni, kalau boleh jangan ambil lah. Tunggu sampai dia tambah duit. Tapi tadi macam mana dah slide lah. Nak warm up nak warm up semangat pagi ni. So kita slide lah. Dan bagi yang belum follow saya, minta tolong tekan butang follow, okay? Saya dah lama tak buat video macam ni sebab saya punya Asian Cam ni, dia punya slot memory card dia rosak. Tapi dah ada, dah elok ni, kita buat dah video macam ni semula. So korang lebih enjoy yang sebenarnya. Saya tahu korang suka video yang ada voice kan, real. So mulai ni saya cuba buat video macam biasalah. Alright. Lala move. So dah tak hujan ni, kita gulung canvas lah. Leceh nak bawa barang pakai canvas ni sebenarnya. So nak pergi tempat ni 8 minit je daripada kedai ni. Sandpoint kan. Ada nak chop Sekejap tak tahu nombor rumah dia berapa lah. Ada tengah renovate ke? Semua ujung tu tak ada. Kalau ada pun atas ni. Sebab hantar chat je Masalah bila kau tak berjawab pun. Okay, terpaksa saya malah ambil job yang murah-murah ni. Tengok macam ni hardware yang order. Dia kata tak ada charge tambahan apa semua kan. Sekali sampai dekat rumah customer, tak ada orang angkat. Sebab hari ni tak ada orang kerja, tak dibenarkan dekat kawasan Elite ni. So saya cakap dengan dia, kalau nak saya turunkan kena tambah RM10 lah. Sebab kedai ni tak ada add-on. Cakap macam tu kan. Saya tunjuk lah, lepas tolak komisen pun saya dapat berapa je. Takkan saya nak kena cut. Sebaik orang tu bagus, dia kata ya saya faham. Tambah RM10 lagi. Macam tu lah, kadang-kadang order yang murah ni tak add-on ni, kadang-kadang dia messy sikit. Itu pasal lah, kalau boleh ambil jauh-jauh puas hati. Alright, so settle job yang pertama. Okay guys, lepas turun barang tadi tu, dapat job 3km je. Pun RM38.5 juga. Ambil je lah sebab dekat ni. Dia tak tekan. Antik tu. Antique shop. Ini macam berapa harga? RM400 lebih. Oh, satu set lah. Oh, nice lah. Okay guys, jarak nak pergi hantar daripada kedai ni 8km, 17 minit lah lebih kurang. Patutnya dalam 10 minit macam itulah. Tapi kemungkinan ada traffic jam sikit mungkin. Okay guys, kalau tengok pada keadaan langit ni macam nak hujan. Gelap kita santai je lah balik rumah dulu. Tengok kalau ada jackpot di KL ambil lah. Guys, so tengah lepak-lepak kat rumah, dapat satu job pergi Puchong. Puchong sini lah, bukan Puchong atas, Puchong tepi. Dalam 86-90 sen. Ambil barang ni dalam 13 minit dari rumah saya. 5km lah. Alright. Okay guys, waktu kita call tadi dia kata ada orang angkat. Lepas tu dah sampai, kita tunjuk je lah kotak. Dia kata tak ada mana, dekat sikit, tak ada dia tunjuk. Kadang-kadang macam tu lah, nak jimat tak nak
bayar. Add on tak add on. Lepas tu buat bodoh macam tak tahu kan. Cakap dia tak ada add on mah. Jangan tengok angkat. RM10 mah. 10 orang sudah 100. Settle. 8 kotak. Okay. Dan daripada kedai ni nak pergi ke tempat tu dalam 50 minit lah. Alright. So santai. Selesai hantar barang tu dekat Awesome. So hari ni kita complete lah 3 order dapat RM6. Alright. So kita tengok je lain lah kalau ada. Tengok pada Google Map ni, merah area KL semua ni. Ada apa hari ni? Nak jalan pun malas saya tengok kan. Teruk betul ni merah-merah ni. Tunggu dapat job RM38.60. 4 km. 4 km santai je. Bawa tile 2 kotak dia kata. Mantai. Betul-betul kena sidai lah kat kedai ni. Driver dia seorang ni. Baru selesai mamat motor tadi tu. Yang 2 ni belum, tapi saya sampai dulu. Maknanya lepas ni saya. Satu kalau job-job kedai tile ni biasa memang macam ni lah. Orang akan kena sidai dalam 10 minit tu. Sebab dia nak siapkan barang. Barang sikit je 2 kotak. Tapi kena tunggu lah. Okey bang. Terima kasih. Dah. Nak ambil gambar dulu. Kita barang ni 20 minit. Alright. Santai bosku. Style dah turun Rumah dalam ni ada 1, 2, 3, 4 biji je. Ini baru nak buat. Rumah besar-besar tapi jalan aduh macam tak tahulah. Jalan-jalan ni. Jalan tak ada. Ni kira tanah lot rasanya ni. Rumah besar-besar tau. Tapi jalan tak ada. Jalan dia macam gini lah. Jalan off-road. Okay guys, saya punya konsep senang je. Kalau jog yang bawah 50 ni kita ambil, dia memang margin dia sikit lah, right? Saya lagi suka layan jog jauh-jauh. Ke luar negeri lah. So lagi baik kita hari ni tak apa-apa best lah jalan. Sebab harga bawah 40 kan. Satu job tadi harga yang tinggi sikit. Ini semua bawah 40. So kalau setakat bawah 40 ni kat Seremban pun ada. Saya nak cakap yang tu lah. Berlambak. Kan. Lagi cepat sampai. 15 minit. Macam tu. Kalau dekat area KL Selangor ni 30-40 pun boleh habis sejam. Macam tadi kena sidai apa semua kan. So macam itulah kisahnya. Nak buat dah lama ni kadang-kadang kita kena buat kajian sikit. As long as kita rasa untung berbalik kita buat. Kalau tak ada dah lah. Cukup capai target kita balik lah. So hari ni tadi kita jalan buat apa tadi 11. Lebih kurang 11-12 macam tu lah. So sekarang 2.5. So kita dah capai target 200 kita. So kita enjoy balik. Kalau ada job kita slide lagi yang jackpot. Kalau tak ada habis kat sini lah. Alright. Pagi buta enjin ku hidup, tapi panas teman hidup.